kalau perlu Kerajaan Persekutuan akan lihat program menambah akan menyediakan bagi rumah-rumah yang rosak sepenuhnya itu diberikan RM5,000 segera supaya mereka dapat belanja sementara, dan yang mana yang terkesan itu yang 100 lebih lagi itu RM2,500. Tapi yang lain itu kita akan kerah seluruh jentera kemudahan tempat tinggal yang lebih baik. Itu sedang direncanakan, dan saya fikir berbeza daripada rencana banjir ini akan menyebabkan kerana kerusakan besar dan perumahan, dia menyebabkan perancangan yang lebih teliti. Dan seperti yang saya tegaskan, dia tak bisa selesai dalam 1-2 bulan. Tapi percayalah, saya akan kerahkan seluruh jentera kerajaan untuk mengambil tindakan yang sesegera mungkin. Okey?